pada Allah. Saya terasa sangat awak. Setiap kali saya dalam kesulitan ke apa ke, Allah yang saya cari dulu. Setiap kali saya bangkit daripada tidur waktu pagi, Allah saya cari dulu ya. Baru saya akan cari anak dan suami saya. Begitu tenang hati kita. Begitu tenang hati saya. Sebab saya mencari yang Maha Pencipta. Waktu bila saya bangun tadi ni, saya tengok awak cakap, minta ayat-ayat yang tetap semangat untuk awak. Ini daripada hati saya. Saya type untuk awak. Terima kasih tau. Awak sentiasa dengan saya. Walaupun saya tahu banyak tangan pemandang dugaan awak untuk membesarkan anak-anak awak. Hanya Allah yang mampu membalas segala pengorbanan awak. InsyaAllah akan ada kemanisan awak di sebalik dugaan tu. Cuma saya minta awak sabar. Setiap mungkin mana tahu di setiap kesabaran yang awak, setiap ujian yang awak hadapi dengan penuh kesabaran, akan terselit sikit kemanisan kat situ. Percayalah ya awak. Terima kasih Mas Surah atas kata-kata dan kekuatan yang awak kirimkan untuk saya. Mudah-mudahan Allah dengar, Allah kabulkan doa tu. Saya sangat menghargai. Terima kasih banyak juga untuk awak yang ada dengan saya selalu. Sorry saya lambat respon. Semalam saya sibuk sangat. Ni saya baru lepas masak pagi. Hari ni saya berjaga macam biasa. Doakan saya tau. Dah tahu sedih-sedih lah. Rotan kan. Jasa dia.